Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini adalah pada 26 Mei 2025. So kita akan review balik setup VSJ yang berlaku pada 2.5 tadi. Baik. So untuk 2.5 tadi kita baru monitor zone, which is before that kita dah kongsikan zone tersebut kepada subscribers. Kita akan pergi pada jam 2.5. Baik, 2.5, ada jam 2.5 baru kita monitor. Waktu tu gap down lah, tapi kita tak adalah terus trade. Kita akan menunggu apabila adanya candlestick arah untuk berlaku. Candlestick arah ni apa? Yang buka daripada dalam zone dan close di luar zone. So sekarang ni zone dia 6 tick je ni, risk dia 6 tick, which is nice. Kecil je dia punya risk dia. So kita akan menunggu ada candlestick arah yang terbentuk. Candlestick arah ni adalah yang open daripada dalam zone dan close di luar zone. So macam this case, sebab zone yang kecil 6 tick dan sekarang ni harga 3782 3782. So saya pun ambil keputusan untuk sell the market. Kalau nak tawar-menawar pun lagi cantik lah. So sekarang ni Vin, nak tawar-menawar ataupun nak terus sell market, dia depends on the situation, berapa besar risk zone dia dan juga macam mana anda punya risk appetite. Dia depend. Saya pun tak ada jawapan yang spesifik lah untuk tu. Okay. Cuma siapa yang tawar-menawar dalam zone dapat better risk reward ratio. Okay. So sekarang ni target kita semasa adalah kita nak target ini untuk turun ke bawah. Kita nak turun dia ke TP1 ataupun TP2, which is this one. TP2 kita adalah di sini 3754, 3764, TP1, TP2. Okey, itu target kita. Tapi kita kena tahu target is a target. Kalaulah dia bergerak di luar daripada kita punya target, dia bergerak daripada luar daripada kita punya plan, apa kita kena buat? Cut loss. Cut loss kat mana saya akan tunjuk. Sebab untuk sesi trade ni kita akan ada cut loss. Kita monitor 2.5, lepas tu ada arah, baru kita trade lah. Tadi ada arah kan, ada open daripada dalam zone dan close di luar zone tadi. So sekarang kita menunggu. Okey, ketika harga berjaya close di zone yang bertentangan, ini adalah masa untuk kita cut position. Kita cut lah position. Kita cut position untuk kita masuk untuk recovery. Okey, kita masuk untuk mode recovery. Dan disebabkan 6 tick saja ni, so saya pun mengambil keputusan untuk recovery terus. Saya akan masuk untuk recovery terus sebab zone dia baru berapa tick je lah. Saya masuk pun mungkin risk saya adalah lebih kurang 10 tick. So sekarang ni saya masuk recovery. Target saya adalah saya nak cuba target pada sekurang-kurangnya 1.5, which is di antara TP1 dan juga TP2 ataupun kita ambil TP2. Okey, macam this case saya akan ambil TP2. Saya dah target TP2. Dan sekarang ni saya ambil untuk market order. Kalau siapa yang dapat untuk entry lagi rendah, which is lagi baik. Bila you tawar-menawar, you akan dapat lagi the best risk to reward ratio lah. So sekarang ni kita pun menanti. Cuma apa yang saya nak cuba tekankan, kalaulah nanti, kalau anda nak cuba ke TP2 kan, anda nak cuba ke TP atas ni, make sure apabila dah capai je ke TP1 area this one, anda naikkan anda punya stop loss. Which is, let's say lah stop loss anda mula-mulanya adalah, mula-mula mungkin anda tak ada stop loss lagi. Kemudian dah capai je TP1 ni, anda naikkan stop loss anda ke break even something like that lah. Okay. Sebab anda nak cuba target ke TP seterusnya ni, TP1 dah trigger dah. So anda kena make sure anda ada plan untuk securekan anda punya capital sebab anda nak target lebih. So untuk siapa yang tak ada parking buat take profit, anda mungkin ada option untuk anjakkan anda punya stop loss lah, ataupun anda boleh realizekan. Kalau anjakkan stop loss, maybe anda boleh anjakkan stop loss ke sini ke 3810. Lepas tu anda nak try target ke TP seterusnya lah. Kalau dia pergi kalau dah capai ke TP1, TP2 untuk intraday ni, bagi saya dah cukup banyak dah. Tambah-tambah kalau dah capai ke TP2 which is 30 tick, which dah cukup banyak. So boleh ambil apa yang ada. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.